Jika tadi kita sudah bercerita tentang produk IoT, kali ini kita akan mengetengahkan pula produk robotik bersama dengan pakar yang kita jemput khas untuk episod kali ini. Sekaligus kita akan melihat sendiri bagaimana robotik ini boleh membantu dalam sektor perindustrian. Jom! Dalam sebuah kilang moden, AI dipasang dalam sistem robotik untuk menganalisis data, contohnya suhu, tekanan, kelajuan mesin. Bila ada sesuatu yang tak normal, robot boleh beri amaran, buat pelarasan automatik atau hentikan operasi sebelum berlaku kerosakan. Teknologi penglihatan komputer atau computer vision membolehkan robot melihat dan kenal pasti objek. Gabungkan dengan AI, robot mampu pilih, susun atau asingkan produk yang cacat dengan tahap ketepatan yang tinggi. Dekat tengah-tengah kita sekarang ni kan, boleh kita lihat ada sebuah mesin. Okey, boleh tak Mr. Abdullah terangkan apa yang ada mesin di tengah-tengah kita ni? Okey, so mesin ni Baik. dia adalah sesuatu robot yang memanggil kobot. Nama penuhnya ialah collaborative robot. Maksudnya dia akan bekerjasama dengan kita manusia. Baik. Okey. Itu sebab nama dia kobot tadi Ya, dengan tujuan robot ni ialah untuk mengambil barang dari satu tempat dan letak dia di lain satu tempat. Dia berfungsi untuk macam tangan manusia untuk mengambil barang. Kalau awak lihat robot ni, dia ada 6 aksis kan. Okey, 6 aksis ni why? Supaya dia boleh dia boleh bergerak dengan fleksibel dengan mengambil barang dari angle-angle yang complicated dan kompleks. Dia akan bergerak, kemudian dia punya aksis dia akan gerak. Dengan ini dia panggil gripper. So Gripper? Gripper ni akan datang atas objek dan dia akan grip objek. Baik. Mencengkam lah. Dia akan mencengkam Okey, objek baik. tu, ya, dan bergerak ke tempat lain macam ni dan dia akan lepas. Bila kita tengok mesin ini kan Mr. Vendra, adakah penggunaan AI ada dalam setiap fungsi ni? Biasanya kita akan add parts lain macam Kita tambah kita akan tambah bahagian parts. lain. Ya, kita boleh letak AI camera untuk supaya dia supaya kita boleh program dia macam menampak satu benda dia akan ambil. Lebih menarik, bila AI bergabung dengan IoT, robot boleh berhubung dengan mesin lain, kongsi maklumat masa sebenar dan bertindak balas ikut situasi. Inilah yang membentuk sistem yang kita panggil kilang pintar. AI dalam robotik bukan nak ganti manusia sepenuhnya, tapi ia bantu manusia bekerja dengan lebih selamat, efisien dan fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan strategik. Masa depan industri tak lagi tentang kuasa otot, tapi kuasa otak digital. Dan AI lah tunjang utama transformasi ini. Okey, Encik Aiman, di sebelah kita ni ada sesuatu yang istimewa. Okey, boleh ke Encik Aiman terangkan tentang aplikasi web yang selalunya kalau saya tengok aplikasi web contoh macam komputer macam tu, tapi saya tengok keboleh capaian dia seolah-olah, tapi boleh terangkan lebih lanjut? Boleh. Okey, Jadi ini kita panggil satu produk kita ialah Robot Avatar. So Robot Avatar ni basically digital service assistant ataupun sebenarnya ialah pembantu servis digital. So jadi basically fungsi dia ialah untuk memudahkan pengguna untuk membuat suatu task lah, contohnya macam tugasan. Contohnya macam kalau pengguna nak daftar hotel, nak booking kan, contohnya. So kadang ada yang malu nak jumpa manusia kan, malu kan. So kita just pergi ke kios ni, kita akan tanya soalan lah. Sebab apa? Sebab yang robot avatar ni dia boleh menerima voice input. Kita tanya dia akan reply. Sebab dia boleh nampak orang, sebab ada kamera sini. Kamera ni dia ada mikrofon sekali lah. So kita boleh ada two ways communication lah. Menarik. Reka bentuknya daripada atas sampai bawah ni ada apa? Sebuah panel. So yang ni pembuatan kita boleh run tak semestinya di kios ni. Kita boleh run kat semua device. As long as kita ada monitor, ada internet. Kita boleh run kat phone boleh. Kira semua peranti lah. Betul, semua peranti. Sebab dia ialah web based ataupun aplikasi web. So kita boleh run dekat browser lah, Google Chrome, Microsoft Edge boleh. Maknanya panel ni ada
sebagai medium. Betul. Menarik. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni, kita panggil kios kan, ada kamera. Okey, so panel dan inilah aplikasi webnya. Kita ni bila tengok robot buat kerja menggantikan manusia, sebenarnya ia sangat membantu. Tambah-tambah daripada segi mengangkat barang berat ataupun nak mengangkat kotak. Kadang-kadang kalau sebagai manusia ni salah angkat barang sikit dah sakit pinggang. Jadi sebenarnya penggunaan robot ini sangatlah membantu dalam meringankan beban kita. Lagipun penerangan daripada pakar robotik kita tadi sangat berinformatif kan?